Okey, assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan pelepasan ikan di kolam Sedi 69. Sekarang ni kita ada 3 tong ni. 3 tong dalam ni lebih kurang 300 kilo lebih. Ni tengok jam pukul 12 minit 13.5. Dalam ni lebih kurang 300 kilo lebih. Hak ni lebih kurang 400, hak ni 300. Mana buku dia? Ambil buku lah, menandakan kau ada percaya pula. Minta buku sekejap. Kita lepas ikan di kolam 3 dan juga 4 deh. Batas ni kita tutup. Ni ada 3 tong ni. Panjang apa lah? Jauh tengok lama ni. Nak cakap pun lama kau. Ni tengok ni. Ni timbangan ikan kita. Kita tulis dah situ siap-siap. Kalau tak percaya kira mula. Okey Kang. Ni tu. 3 ni apa? Kita cuah dulu. Tong yang pertama. Kita cuk. Dorong. Ni tong yang pertama itu cuah. Video panjang sikit tak apa lah, tengok lama sikit. Ni ikan saya comel. Bang. Tong yang kedua kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas belakang. Ni terlepas belakang. Ada ribu. Tunggu dulu. Okey. Tengok ikan ni. Ikan banyak. Tong yang ketiga. Cuba dah kolam lalu senang. Tong yang ketiga. Nak eceh pula lagi lengoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bawah, dah pegang bawah. Ni tong yang ketiga. Tu. Tengok ikan. Geng air rabu ni Kita main santai dulu geng air rabu ni. Video panjang Ya tengok biar puas hati kat video. Santai. Nak edit dah Kita suruh. Kita lepas kolam 3 dan juga kolam 4 dah. Ni lori siapa lewat kat lah ni. Ceceh lah. Okey. Sekarang nak ambil belaka 4 hari 4 malam video.